Melaka. Okay, so sekarang ni kita ada dekat kawasan Bangunan Merah ni, dekat kawasan Bandar Hilir ni. Okay, so dekat kawasan sini sebenarnya dia ada tinggalan-tinggalan sejarah lah. Contohnya macam ni, dia ada kubu pertahanan Frederick Hendrik. So ni kalau korang tengok, ni adalah tinggalan sejarah. Ada jajaran tembok Portugis. Okay, so ni adalah tinggalan sejarah yang ada dekat sini lah. Kubu pertahanan ni macam ala-ala tembok Cina tu lah. Tapi dia kecil kot. Yelah, macam ala-ala konon lah kan. So kat sini dia center lah. Kat sini dia center. Kalau korang jalan-jalan kat sini, dia banyak kawasan tinggalan-tinggalan sejarah lah. Dan kita boleh ambil gambar lah. Dan kita nak pergi sana. Kat sana tu dia ada bangunan merah. Kat sana tu dia ada bangunan merah. Sebelum tu kat sini dia ada bagi tahu lah. Kalau korang tengok kat sini dia ada bagi tahu. Contoh ni kalau kita nak ke Jongke Walk, River Cruise, kincir air, kat sini ada. Okay guys, so sekarang ni kita ada dekat kawasan Pertahanan Melaka, Kubu Melaka. So hadapan kita ni ada Sungai Melaka. Cuma hari ni dia agak keruh sungai dia. Dia agak keruh air dia. Kalau tak air dia ni je. Jom kita nak naik ke atas ni. Nanti kita pergi ke Korea macam ni kat abang. Ada palace. Dekat sana ke kat sini tau dia ada Zeus. Zeus kecil. Sini kot. Okay, jom kita nak naik atas tu. Fa. Jom. Naik ke atas tu. Kita nak naik ke atas tu. Kat mana Kita nak naik ke atas ni. Fa. Okay, so kita okay, so ni kita dah sampai dah. Ni apa ni? Meriam Cannon. Ni kubu pertahanan Melaka lah dekat sini. So ni kalau korang buat ada dekat kawasan sini, korang boleh ambil gambar lah. Dan boleh nampak. Selamat datang. Selamat datang ke Melaka, bandaraya bersejarah. Pagi ni ramai juga turis. Kalau tengok pagi ni ramai juga turis yang datang dekat kawasan sini. Sekarang ni kita dah dekat kawasan Bangunan Merah ni. Okay, so ni antara attraction yang ada dekat kawasan sini lah. Cashless Zeus Coffee. But I didn't bring my cash. My apps. Tak ya. 9 pagi. Tapi tak ada ni Zeus Coffee. Tak ada. So kat sini juga ada Zeus Coffee guys. So boleh beli dan lepak dekat kawasan sini ya. Pot dia boleh lepak kat kawasan sini. Okay, so sekarang ni kita nak jalan dekat kawasan Bangunan Merah ni. So hari ni hari cuti. Ramai juga. Kita hari ni play a tourist. Cuma hari ni cuaca agak panas. Okay, jom. Okay, so ni Bangunan Merah. So dekat kawasan Bangunan Merah ni dia ada beca guys. So ramai juga pengunjung yang datang dekat kawasan sini. Okay, so dekat kau. Ni apa. Apa kat Anas sekarang? Apa kat Anas sekarang? Dekat Bangunan Merah.
Fah, Fah sekarang kat mana? Dekat Bangunan merah. Apa yang menariknya kat sini? Pemandangan dia. pemandangan. Okay, so sekarang ni kita dekat kawasan bangunan merah. Okay, so dekat sini juga guys. Dia sebenarnya kalau korang tengok, dia ada beca. Kalau berminat, korang boleh naik beca. Banyak ni pilihan beca yang ada dekat kawasan sini. Dan juga kat belakang tu dia ada juga souvenir. Kalau nak beli souvenir ke apa ke, korang boleh beli kat belakang tu guys. So ni adalah pemandangan dekat kawasan bangunan merah ni lah. So kita boleh katakan hari ni boleh, kalau sepanjang cuti ni memang ramai lah orang akan datang dekat sini. Orang akan bercuti dekat sini. Dan juga ni tengok, kalau nampak ni beca mak. So ini antara tarikan lah. Kalau datang ke Melaka ni mesti naik beca, nampak banyak beca. So dia orang beca ni dia orang akan bawa kita pusing sekitar kawasan lah. Dan juga kat depan kita ni ada kedai viral lah. Ada item bikai dan juga cendol. So kalau datang kat sini korang boleh try lah makan cendol kat sini. Kalau tak nak boleh naik beca. So ni adalah pemandangan dekat sekitar kawasan bangunan merah lah. So dia memang cantik lah dekat kawasan ni kalau nak ambil gambar. Kan Wafa kan? Kalau nak datang kat mana? Melaka. Datang kat Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Melaka lah. Setakat ini saja video dari kami. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Bye-bye. Jangan lupa video yang akan datang. Bye. Jom. So sekarang ni juga kat sini depan ni kalau tengok dia ada banyak juga beca kat sini. So kat sini ada juga jual souvenir lah. So kat sini banyak juga souvenir. Kat sini dia ada juga souvenir juga. So banyaklah souvenir. Souvenir Melaka. Kalau nak beli boleh beli kat sini lah. Dia ada jual souvenir Melaka. Jom. So kat sini dia ada jual souvenir. Banyak jual souvenir kat kawasan ni. So ni dekat kawasan bangunan merah ni ya. Where did you go to the man? Walk straight, 5 minutes, you can do that. Sekarang ni kat ni museum. Museum Seni Bina Malaysia. Oh my gosh, I like it. Okay, ni dekat kawasan Bandar Hilir ni. Dia banyak museum sebenarnya kat kawasan Bandar Hilir ni. Dan juga kalau kita nak jalan-jalan sekitar ni pun okey juga, tak ada masalah. Kan. So ada apa? Kita berada di Kawasan Bandar Hilir. Ada Museum UMNO. Fah? Ya. Fah okey? Okey.